Inilah dia yang besar. Inilah dia Mount Fuji. Ya Allah, semalam dia malu-malu. Hari ni kita dapat jumpa dia. Kat apa dia letak tak nak? Sekejap lagi kat depan masjid. Masih nampak ke? Kita tengok Lawson. Mesti tak ada orang sekarang. Kan dia dah cakap bangun pagi hari ni nampak Gunung Fuji. Mami bangun pukul 5. Siapa yang bangun lambat? Isaac paling lambat. Okey, sekarang mana dia? Tu besar. Ya Allah. Oh, dah ramai ya? Bolehlah tunggu kan. Okay, parking. Yeay, kita orang sampai dekat the famous Lawson. Nak pergi sembahyang raya. Tapi hari ni Gunung Fuji nampak nak pergi sembahyang raya. Mai, kamera. Jomlah kita alternate dengan dia. Yes, Mount Fuji. Selamat Hari Raya. Guna ni. Guna phone. 1, 2, 3. Lagi. One more. The famous Lawson. Besarnya. Kan? Besar kan? Kalau kita nak tu ada semua. Yelah tu. Itu snow lah tu. Isaac pun dah tahu. Sebab Isaac nampak. Sampai masjid semalam. Fuji Kawaguchiko Masjid. Salah jauh kan? Berapa minit? Oh, penat. Oh, 2 marhalah. Abi dah siap duduk dah. Okay, tengok Daddy. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Abi take your shoes. Ni Masjid Fuji. Rupanya tadi dia pasang je video. Dia pasang MP3. Itu mana dulu. Allahu Akbar walillahil hamd. Tunggu katik. Ini tempat wuduk dia. Tak lampu. Dia ada orang nak pergi. Allahu
Dah agak dah. Ya, duit aja. Ustaz ni. أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله لا إله إلا الله والله أكبر. Actually, I just read the hadith. So if you don't believe me, you should believe in that hadith. Politik. In the hadith there, Person حدثنا مسدد حدثنا محمد قال سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله عمرو بن عاص قال النبي صلى الله عليه وسلم Aduh. Ini nampak. Terus. Tadi kan? Dah habis salat. Dia ada bagi food. Kita tengok dia bagi food apa. Terima kasih. satu pun dah spesial. Tiga. Siapa lagi? Wah. Kori. Sama-sama. Terima kasih. Yogurt. Yogurt. Tak boleh sekarang cerita. Sedap. Wan? Kita pergi lunch. Sebab Azin nak daging. dah lama tak dapat daging. Ya, Mami Tiok. Nampak panas. Panas kan? Dah lama tak dapat daging. Sampai yang tak makan daging pun makan daging. Lama. Makanannya ada di bawah. Ya. Ni macam Indonesian yang people. Indonesian punya community. Kan Mami janji nak makan aiskrim hari ni.
Dia nak ke kedai nenek. Kenapa nenek? Atuk tak masak? Atuk dia layan tetamu. Nenek semua orang kan ni? Nenek semua orang. This is the... How many legs already? Kita dah pergi semalam Yamanakako. Lepas tu, Hakone, Aishi Park. Aishi Lake. Yamanakako. Lepas tu tadi Fujikawa Uchi Lake. Yang ni, apa tadi? This is another lake lah. Another Lake. Janganlah tanya saya nama orang yang solat sebelah saya tadi pun saya tak ingat. Apatah lagi nama lake ni. Ada tanya nama dia ke? Aduh. Kita bawa je 30. Orang belakang follow je. Sini tak menekan-nekan driving dia. Kita relax Ini sesuai bawa Azia bawa Azia. The kids are very busy. Ya. Sekolah tengah meniti-niti di tepi-tepian pantai. Ada gelap lah. Ada bintang. Wow. Dia dah tertutup dah kan ni. Ada sungai lah. Tasik. Ada sungai lah. Ni. Ada sungai lah. Where is Fuji-san? Ivy saw the Mount Fuji. Macam mana Ivy cakap pagi tadi? Daddy, apa yang besar tu? That one, Mount Fuji. Mount Fuji. Dia dah tak malu ni. Fuji-san dah tak malu. Lagi sekali. 1, 2, 3. Sekejap. Mami tak sama-sama kat sini. Kata awak kawaii. Dah attract semua orang tengok kita. Okay, kita dah sampai kedai nenek. Kedai nenek. Kita nak pergi kedai nenek. Jom. Nenek dah tunggu kita. Kokorawara. Dengan pakai baju rayanya. Kita nak jumpa nenek di hari raya. Minta maaf on behalf of Malaysian. So many kedai halal. Naklah. One time, I want you to slow down for a minute. Got some catching up to do. No sympathies for what I've been through. My mistakes that I can undo. Changing my girl, but I got no shame. I'm making money in a goddamn thing. Masih. Hi. What time open? 11. 11? Oh, 1 hour. Okay. Thank you. Pukul 11 dibuka.
Tu kedai nenek. Ni kedai udon sedap. Oh, dia orang dapat aiskrim matcha dekat mana tu? Wah, kita jalan dulu. Okay. Dengan bantalnya, ya Allah, hey. Empat lah ni. 4 tahun. Biasa. Ni on. Wait. Ajak ni. Dia tak ada dah habis. Ambil balik-balik. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくたって忘れないででも気持ちを伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角Mami tak ada dapat pun gambar bunga hari ni. No. Thank you. Dia memang dah niat nak bagilah. Thank you sayang. Untunglah kat sini banyak bunga datang musim spring. Batu kecil. Semboy. Bunga semut. Wow. Bawa abang. Macam. Oh my god, besarnya. Kamu. Kita dekat. Oh my god. Sini. Wasabi besok. Nanti. Ini paling cantik. Okay. Besarnya, ya Allah, Gunung Fuji tu. Sangat besar. 何年だっても言えない後悔した手が回らないでも言葉はここまで出てるのねえ Summertime 海岸通りを歩きたいドライブだってしてみたいただ視線を合わせてほしいのねえ Summertime夜明けまで海辺走って潮騒に包まれたいね彼女の仕草が甘いね君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実 Yang dia orang jalan tadi ramai-ramai tu dia orang datang sini je. Ramai-ramai. Oh. Dah tengah hari kami Mami. Dah tengah hari dah tak Ohio dah Mami. Konnichiwa je. Konnichiwa. Hello. Selamat Raya. Hello. Hello, bye. Okay, say. Oh. Hello. Konnichiwa. Dia orang ni nak Wah, bagusnya diorang ni greet kita. Ni muka teacher dia. Hello. Diorang ni macam Isaac lah, ada road trip. Diorang pun road trip juga, datang melawat.
Jom. Mami bersedia nak makan. Ya Allah. Pink. Asyik blue. Asyik pink. Asyik blue green. Pergi kedai nenek. Nak beli chicken karage. Asyik. Lepas tu, dia tanya, anak berapa orang? Asyik pink dengan Anak 2 orang. Dia tanya tu, anak 2 orang? Ya, anak 2 orang. Nah, dia bagi dorayaki kat Isaac dengan Ivy. Lepas tu, kakak tu bagi. dia bagi ni. Hah? Ni free? Ya, free. Full bag. Tengok chicken karage ni. Chicken karage tu. Basuh tangan. Wash your hand. Oh my god. This is what I want. Dia ada bengong apa lagi? Tu buah tadi. Oh, so Sekejap lagi kita kena ambil gambar dengan dia. Sebab tu dah bagi free. kena tunjuk muka tengok orang. This is mine. Nenek bagi kat dia orang lah. So untuk kita orang ya kan? Oh, ni lah. Yang macam ni. Ni Dia macam guru. Dia pun panas lah sampai. Kalau ada tukar red bean, masak. dia kalau ambilkan tisu. Ya, Ya. Hasil tu ke? Pakai batu. So ajak cakap arigato tak? Cakap arigato ke thank you? Arigato. Oh. Apa lah ni kan? I think pun bagus. Kenapa? Masa? Dah sampai ni. はい、先生ですね。 Sausage. Arigato. Oh, dia comel ni. And where is my the colorful? Kau nak ikan? はい、ハンバーグ。 Oh, hai. 僕ね。はい。 Arigato. Hamburger. Ivy. Nyam. Nyam. Bismillahirrahmanirrahim. Itadakimasu. シュリンプうどん。 Ah. Sedap. Ni Isaac and Ivy punya. Yummy. Macam ramen. Saya tak boleh makan. Macam kedai semalam lah. Macam kedai semalam lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. もう戻れなくたって忘れないででも気持ちを伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角 Beef yakiniku ni memang sedap Serius. Siapa yang datang sini memang kena try. Harga dia 1,500 yen. Mami punya tadi dah habis. Apa? Hamburger. Hamburger chicken. Dia tak ada side chicken yang lain. So yang tu the only side chicken yang ada lah. And sedap. Sedap gila. Sedap. Dia macam yang mungkin sebab dah beberapa hari tak dapat protein yang elok. Asyik telur. Asyik makan telur je kan. So sedap lah. Ni kita orang beli chicken karage daripada kedai nenek juga. Itu pun sedap juga. And then this one, orang kena makan dengan ni. Maksudnya Syam ada sebut kari, macam tu lah dia campur-campur. Ni sedap. Ni campur dah pedas sikit.
Okay lah buat seasoning. Nice. Tu je tak ambil lagi. Then mantap I punya. Benda yang salah satu lagi benda yang paling rare dekat Japan ni lah. Sos cili. Tapi sebab dah ada yang ni sedap tadi Mam tak makan. Sos cili susah nak cari. Tak saya nak beli ni kat dia. Coklat couple. Ni uncle bagi. Angkat Bagi. Baguslah ada orang ni murah rezeki lah. Kali ni dapat dorayaki. Dorayaki daripada kedai nenek. Ni silat-silat free ni. Besar ni. Okay. Wow. This one so delicious. Oishi. What is this? What is this? Fish chimi. Shichimi. 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 Lawson have tak? Lawson. In Lawson. Lawson. There in Lawson. Lawson. Okay. Shichimi Can ne. you show me the picture later? Picture. Mana gambar? Shichimi. Shichimi. じゃあほう。 Mama nak beli. Shichimi Togarashi. Oh, Shichimi. this one? Yes. Yeah. Okay. This one not yet, eh? これ使うかなまだ。 Not yet. これフィニッシ Not yet. ュ。 Sebab karage tadi habis, so kita tapau. Tapau karage. Dengan buah strawberry ke? Mas murah lah dia bagi bag tu. Oh, itulah. Yeah. Oh, yeah. Bang. Aku Lah nenek yang famous tu. Tu anak dia ke sebenarnya? tadi. Tak nak dah? Arigatou. Arigatou. Sepuluh kali. Dua beg kita dapat. Arigatou. Hai. Comel ada macam kedai nenek enak sekali dia. Orang nenek dia ada fan Dia So ada pen. kita orang bersempena dengan Hari Raya ni, kita orang dah minta maaf dah on behalf of all Malaysian. Dekat sana lah Didi. Comelnya kereta ni. Okay, ni Psycho Lake. Psycho Lake ni depan tempat tadi je. Ni tempat tadi kat belakang tu. Psycho Lake. Bapak cantik gila. Wah. Kulit. Fujisan. Ni, Mami nak pergi sini tadi lupa. Betul kan? Nak ke? Tak payahlah. Sekarang ada lagi yang offer nak ambil gambar kita. Okay lah. Kita ni famous. Nak ada gambar. Boleh jalan tadi? Nak tengah jalan dah pun. Oh, dah nampak puncak. Yelah tadi. Stories. Lawanya. Tak malu ada hari ni. Makan tadi. Okay, kita dah sampai Oishi Park. Oishi Park. Kat sini dia Lake Kawaguchiko. Lake Kawaguchiko. Tengok tu sangat cantik dia punya Fuji. And Ivy, nampak tak Ivy over there? Ada bunga color blue. Bunga color blue. Lavender pun ada. Tu.
Jom, jalan. Jalan, jalan. Jalan nak tengok flower. The winter's view marks night's debut. I've been waiting for you, Prince Charming, but you don't need to come tonight. Azaid bagi daddy bunga. Azaid bagi daddy bunga. Tapi dia dah mengantuk. Jom beli apa tu? Ambil nak pergi tengok ke? Dia ada shine market. Allah, Mami dah 3 kali aiskrim. 2 kali aiskrim. Salah tadi daddy yang makan habis kan? Ramai kat sini. Okey, Oishi Park. Check. Okay, sekarang kita dekat Oshinohakai. Kita nak cari buah. Ada 2 orang budak baru bangun tidur, tapi seorang je mengaku seorang tak mengaku dia tidur. Dia boleh cakap Isaac tertidur, Ivy tak tidur, padahal dia yang tidur dulu. Oshinohakai. Oshinohakai ni dia ni tau, Cultural Heritage UNESCO. Tengok ni. Ni perkampungan Oshinohakai. Ni rumah dia orang ni. Ya, dia duduk sini dan dibayar untuk orang datang melawat rumah dia. Tengok pokok tu cantik. Colour red. Dia nak dapatkan ni. Millennial tak? Are you guys okay? Nah, okay. Ivy nak ancang. Vibe dia sama macam Kyoto. vibe dia sama macam Kyoto. Vibe dia sama macam Kyoto. Oh. Mami, you want matcha? Ya, Dah jumpa dah ke? Dah. minum. Only dried one. Inilah street food yang kita cari. Kita tak Bukan. nak restoran-restoran ni. Ivy. Mochi. Ivy. Mochi. Sweet potato. Nanti nak jamu. Ya. Apa rasa dia? Review sikit. Manis, kulit dia crunchy macam goreng. Sebenarnya rasa dia macam apa tau? Cok keria. Kan? Rasa cok keria. Kulit crunchy. Si potato. Kalau ada gula, okay, perfect. Kan?
Wow. Ada nampak tu ada apa tu? Sabi. Wasabi farm. Oh, inilah crystal clear. Tasik ni air dia colour biru. Air dia colour biru, nampak? Tasik ni air dia colour biru. Ni kita panggil apa? Watermill. Eddie, kenapa warna hijau? Oh, itu dia punya lumut dia. Dia rumput-rumput dia. Dia dah melekat kat kayu tu. Nanti pun macam ni lah juga kita tengok. Nampak tu, air dia bersih. Wasabi dia tak boleh hidup dekat air kotor. Dia akan mati. Tapi this is not wasabi. Daun je, lumut. Looks like rumah orang. Sorry. Sorry. Bagusnya diorang ni. Kalau kita apalah budak ni. Mak dia tak jaga betul-betul ke? Mami. CRB. At last. Rumah orang kaya je pakai CRB. Adik nampak. Oh my god. Oh my god, CRB. Akhirnya ingatkan orang Jepun tak pakai CRB macam Luas sikit. ni private property. Ni memang rumah dia orang. Dia selamba je record rumah dia orang. Tu Mount Fuji. Sana tu Mount Fuji kat depan. One, two, three. Selamat Hari Raya Aidiladha. Bye. Selamat Hari Raya. Maaf lahir dan batin. Ini lake yang satu lagi, Lake Kawaguchi. Lake yang paling dekat dengan homestay kita. Ingatkan, budak-budak sekolah ramai Naik atas bukit, nak tangkap gambar. Mana kamera awak? Go. Superhero.
Okay. Cantiknya. Masya Allah. Mas, mana Fuji? Oh, Fuji kat belakang. Tertutup lah. Dia malu. Ha? Dia malu macam Ivy ke? Jom tangkap kapal. Mainlah dulu. Dia dengan Mami nak duduk kat sana. Apa je nak exercise? Exercise. Exercise. Orang je boleh. Orang tak boleh. Mami, Daddy ajak pergi tengok flower tau. Okay. Banyaknya flower. Banyaklah kita dapat flower, Daddy. Ni apa? Tak tahu? Ni apa? Sabut. Ni sarang burung lah. Sarang burung tu apa? Tempat duduk burung. Cantiknya. Hello. So sekarang kita dekat Tasik. Tasik yang dekat dengan Airbnb kita kat area Fuji. Adik. Jom. Airbnb tu apa? Airbnb tempat kita stay. Cantik. Bunga. Jom kumpul. Berapa jenis? Kita ambil Daddy berapa tahun? Lepas tu kita ikut berapa dia tahun. Daddy berapa tahun? Daddy 35 tahun. Jom ambil flower 35. Okay, jom. Mami ambil 5, Aizat ambil 30. Habis tu. Mami lagi nak 5. Kan 5 tahun. Okay, Mami jumpa satu. Mami, kenapa Mami ikut juga? Nanti dia tahu Taklah. masuk TV. Nanti nak masuk TV. Kita nak bagi sekarang ke? Oh, 12, 13, 14, 15. Okay, Mami dah ada 15. Daddy. Okay, dah cukup dah tu. Kita bagi Daddy. Jom. Seberapa? 15 campur 5, 20 lah kan? Jom. Jom kita lari. Siapa lagi laju? Congratulations, Daddy. Congratulations for the tahun. Berapa tahun dah ni? Berapa kali dah ni? Dalam hari ni je. Ni. Ivy pun ada. Ivy pun nak. Okay, okay. Bagi flower. Tu apa? Okay, Ivy nak bagi flower kat Daddy. Apa je? Jom. Ini. Nah. Okay. 時の進む力あまりに強くて足もつかぬ皆そこ必死に間をかく Daddy. Sebab aku nak pergi tahu. Tak ada dia apa だけど未来は空っぽで
Tengok ni. いつも人生は費用対効果散々で採算度外視毎日僕はただ流れる空に横たわり水の中口と気泡吐いていただけど世界が君の小さな肩に乗っているのが僕にだけは見えて泣き出しそうでいると大丈夫ってさ君が気づいてさ聞くから大丈夫だよって僕は慌てて言うけどなんでそんなことを言うんだよ崩れそうなのは君なのに安い夢に遊ばれこんなとこに来たこの命の無目的さに腹を立てるけど君がいると何も言えない僕がいた君がいれば何でもやれる僕がいた世界が君の小さな肩に乗っているのが僕にだけは見えてかける言葉を探したよ頼りないのは重々知っているけど僕の肩でよかったら好きに使っていいからなんて言うと君は混ぜた Arah. Ya, cuba baca arahan dia. Cakap apa? Tuliskan Tuliskan nombor nombor mengikut mengikut susunan rukun Iman. iman. Dan muka iman ada berapa? 6, cikgu. Nombor satu apa? Nombor 1. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Nombor 2. Betul. Beriman kepada Allah. nombor dua. Nombor 1. Beriman kepada apa? Nombor dua. Beriman kepada Allah. Allah. Nombor dua, beriman kepada... Ni. Ni. Azad ingat balik rukun iman ada berapa? Ni Yang Allah. tampal dekat rak tu.